Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tengok apa perkembangan minggu ni. Kita tengok dulu pokok apa ni. Nangka ke cempedak ke, antara dua tu lah. Antara dua tu. Itu pokok limau bali madu. Nak tengok lah? Tengoklah. Kita buat santapan mata lah. Santapan mata. Ada yang kuning atas. Awal kuning. Awal dia masak. Ya. Sebab apa kuning tu? Dah masak ke? Ni. Oh, dia tak membesar. Dia tetap macam ni. Lain semua tengah membesar lah tu. Buah ni tanpa musim. Saya lupa nak pakai mic pula. Tak apalah. Kita pusing dulu tengok buah. Sejukkan hati dulu. Banyak doa hari ni. Saya berdoa semoga hari Jumaat, ya Allah, ya Tuhanku, semoga adalah bunga durian yang keluar. Bunga durian bidara. Ni pokok apa tak tahu, tapi wangi lah pokok ni. Tapi sekarang tak ada bau. Ni pokok bidara. Tu buah dia kecil-kecil je. Buah dia kecil-kecil je. Kalau nampak-nampak lah yang bulat-bulat tu, buah tu. Okay, kita tengok. Sama. Yang ni ada. Sebelum ni tu nampak. Dia punya buah nangka tu kecepedak ke antara tu lah. Antara dua tu yang ni. Nangka ke cepedak tak tahu, tapi dia makin besar lah buah dia. Makin besar ni. Ni dia macam apa ni? Kena jangkitan ke apa ni? Ni salah satu ni. Kena buang. Dia salah satu ni. Kena buang salah satu. Ni dah nampak berpenyakit dia. Ni apa ni penyakit ni? Dia tapi kena buang salah satu lah, sebab dia tangkai yang sama kan. Kena salah satu. Macam ada bau lah. Ada bau. Ni tak ada bau, ni ada bau. Sebab apa Ni ada bau. Tak tahu bau menyenangkan ke, tak tahu. Yang ni lah, ada lagi. Keluar lagi. Banyak lah. Lebih daripada 5 lah. Hari tu saya kira lebih daripada 5. Nak kira lagi lah. Ni pun ada 2 juga ni. Kena salah satu. Ni salah satu. Kalau letak dia tak boleh tahan. Nampak ni keluar lagi ni. Keluar lagi. Biarlah kita tengok macam mana. Biar abang yang buat. Kalau kita kira dia punya ni lah. Dia punya buah saja. Satu. Yang satu tangkai satu je lah. Ni 2 ni kira satu lah. 2. Tadi 1, 2, 3. Ni kira 1, 3.
Ni ke 1, 4, 5, 6. Lebih kurang 6 lah. Hari tu saya puning dia keluar. Yang ni pun nak keluar lagi ni. Yang ni dah kena makan ulat ni kan. Tak apa, kita buat sembuh serangga, kita sembuh sini juga. Tak tahulah nangka ke cempedak ke, antara dua tu lah. Yang pandai komen lah, nangka ataupun cempedak. Yang ni pula pokok nangka ataupun cempedak lah. Kalau yang ni nangka, situ cempedak. Kalau yang ni cempedak, yang ni nangka. Antara dua tu lah. Dia lain. Dia tak sama. Ni dulu saya pernah poning. Dulu masa poning tu saya ada nampak buah tapi tak jadi. Buah ni tak jadi. Nampak buah tak jadi. Tu saya tak poning lagi. Ni nampak boleh lagi poning lah. Dia nampak dia dah membesar lah. Nampak dia membesar. Pokok cempedak ataupun nangka lah. Dia dah membesar. So kita akan buat macam pokok tu, mendatar. Kalau saya pruning, saya cari yang dah mendatar macam ni kan. Supaya dia kuat untuk tahan buah. Dia boleh tahan buah dia. Buah dia berpuluh kilo kan, berbelas kilo kan. Kalau yang besar-besar lah. Kalau kecil-kecil macam 8 kilo kan. Lagi berat daripada durian lah. Kalau durian perlukan dahan besar, yang tu pun lagi besar daripada dahan kan. Dari jauh ada nampak? Tak nampak lah. Tak ada bunga lagi. Tapi daun dia dah kuning sikit lah. Dari jauh tengok durian tu tak nampak. Ni durian Melanda. Durian Melanda. Durian Melanda kat atas tu ada buah ni. Kat atas tu ada buah. Durian Melanda senang lah buah. Pokok tu pun ada buah. Ni dah buah. Durian Melanda. Tapi dia masalah dia ada, macam saya beritahu lah banyak kali, dia ada masalah buah dia hitam. Ni pokok durian. Ya Allah, semoga ada lah bunga ya Allah. Semoga ada lah bunga ya Allah. Semoga ada lah bunga ya Allah. Semoga ada bunga ya Allah. Semoga ada bunga ya Allah. Semoga ada bunga ya Allah. Okay, kita tengok. Kita straight ke spot yang minggu lepas kita nampak ni macam ada putih kan. Alhamdulillah. Ni macam boleh. Macam dia nak keluar bunga. Nak keluar ni daun lah. Tak nampak. Macam dia nak keluar daun. Tak tahu dia ada bunga ke tak. Yang ni daun kita keluarkan. Yang ni macam nampak putih. Yang lain daun lah. Ni daun ni. Tapi ni nampak macam, tak tahu lah, macam daun lah. Yang keluar bunga ke daun ni. Tak apa, kita tangkap gambar dulu lah. Yang ni yang minggu lepas punya saya perasan. Dia bunga je, daun pun dia. Nampak macam dia nak keluar daun tau. Nampak dia macam nak keluar daun. Okay, ni satu Lepas tu yang minggu lepas saya perasan kat situ. Tu kita tengok. Jadi ke? Ini pun dia macam nak keluar daun lah.
Ada yang macam daun, ada yang macam mana letak gambar ni. Nak tangkap gambar tapi tertekan stop. Sekejap. Aduh, tengok. Allah. Kena tengok minggu depan lagi. Sebab dia macam keluar daun lah. Dia bulat-bulat macam bulat-bulat dia macam bunga, tapi dia macam nak keluar daun. Nah, yang ni macam daun, nak keluar daun. Yang ni kita tengok minggu depan ni. Kena tengok minggu depan. Susah ni. Mana? Oh, okey dah, tadi gambar tadi dah okey kot. Lain ada? Tak ada lah. Weh, jangan keluar daun lah. Keluar buah lah. Keluarlah buah, jangan keluar daun. Weh, keluar buah lah. Keluar bunga, jangan keluar daun. Ha? Tak ada. Kena panjat tak ada. Macam mana ni? Jom kita tengok selagi. Tengok ni, puas-puas. Daun ke bunga? Yang first dia berbunga pun saya confuse yang tu bunga ke daun kan. Dia nampak macam bunga. Lepas tu tak banyak tu. Yang ni dengan yang tu je. Dua dahan je. Lain tak ada. Lain tak tahu. Macam tak ada. Sikit. Tapi saya tengok keliling sebut dekat-dekat pokok-pokok durian sebelum rumah ni. Sebelum sampai rumah ni memang tak ada pun. Ada je masalah fokus pula. Dia tak ada. Tak tahu, mungkin kat sini susah nak keluar kot. Tu ada mata. Itu macam ada mata. Nak panjat ke? Macam ada mata lah situ. Situ ada macam ada mata. Yang ni tak tahu keluar daun ke. Ini yang kedua tadi. Yang susah nak rakam ni. Ni ada? Tak ada. Tak ada. Mungkin tunggu minggu depan lagi lah. 1 minggu lagi. Yang ni nampak macam keluar mata tu. Dia nampak mata. Ada. Tak ada. Ni dahan ni tak ada. Melata ni pun tak ada. Tak ada lah. Ni tak jadi. Ni tak jadi lah. Macam kering lah. Ada mata? Tak ada mata kan? Tak ada. Yang tu lah. Saya tengok dia macam mata tu macam emas tu. Di bawah nampak. Mata emas. Macam emas-emas sikit. Okay, yang tu kalau boleh ke tampung durian, tampung buah itu?
Tak tahu, mungkin boleh kot. Kalau dia jadi. Dia jadi. Boleh ke tampung buat dahan ni? Sini tak ada ke? Tak ada lah. Tak ada. Ni tak tahulah. Jadi ke ni? Jadi bunga ke ni? Tak tahulah. Marilah kita tengok yang lain pula. Macam minggu lepas ada 2. Tapi ada lagi mata kat situ. Tapi yang tu mungkin susah sebab dia nak tampung buah payah. Kalau dia jadi ni dah ni ranting ni kira lembut ni, ranting lembut. Tapi saya simpan. Tengoklah akan datang sini. Ni atas dia macam jadi daun, bawah dia macam boleh lagi. Tengoklah macam mana. Ni ada. Ni macam ada mata tak? Ni macam ada mata. Mata ke tu? Tak. Apa? Ni macam ada mata. Tengoklah. Yang tu tak ada. Tak ada. Tak apalah. Mungkin dia tak bersedia lagi untuk berbunga. Tahun lepas ada berbunga sekali. Kat ranting tu juga. Ranting tu tak mati. Tapi kita tengok. Minggu depan lah. Ni pokok ni. Harap-harap pokok ni pun boleh ikut berbunga. Belajar berbunga. Dia tak pernah lagi bunga. Tengok daun pun kurang sihat Nampak daun tu banyak gugur. Ada bunga. Ni boleh jadi mata. Macam dia ada merah-merah apa. Dia macam ada macam dia nampak macam boleh jadi mata. Ni mata bunga boleh. Nampaknya dia macam akan berbunga. Nampak dia akan macam berbunga. Satu. Boleh tu boleh. Ni nak keluar ke? Ni tak ada. Yang mamas nampak macam mamas ni. Ni macam nampak mamas. Mamas sikit lah. Ni tak ada. Dia sakit ke apa? Ni kena pulat kot. Cendawan angin ke apa? Karat putih ke? Karat putih. Ada mata? Tak ada. Tak ada. Atas tak ada. Tak ada. Ni jadi ni daun. Jadi daun. Daun ni. Ni jadi daun ni. Dah kering lah. Ni daun. Ada jadi nampak mata buah dah. Ni daun ni. Dia dah kering. Kena siram lah. Nanti saya siram lagi. Ada atas. Mata-mata macam emas. Mata emas. Tak fokus pula. Ada. Tak ada. Saya tak nampak. Tengah ni pula ni. Serangga. Ni tak ada. Lain tak ada. Saya nampak satu je lah. Mungkin lambat lagi kot. Yang tu kira 3 lah. Yang tu kira 3.
nampak macam ada 3 tempat dah. 2 tempat yang minggu lepas punya tu macam macam boleh. Macam ada boleh lah. Walaupun ada macam nampak keluar daun. Tapi masih macam boleh lagi. Nanti saya letak lagi lah apa yang saya ada. Dan yang ni nampak 1. So sana 3. Walaupun kat situ ada dahan yang ke bawah tu kan, yang lembut. Dahan yang lembut dia ke bawah macam ni lah. Tapi yang ni keras sikit. Itu lagi lembut lagi. Dia ke bawah terus kan. Tapi kita tengok, kita try cuba dia boleh tampung buah tak. Kita try. Ini macam nampak mata. Tapi nampak macam tak emas. Dia tak emas. Ni boleh tampung buah ke ni? Satu, 3 sana. Tak apa, kita kira dulu. 3, kat sini 4. Ni nampak macam boleh jadi ni. Macam boleh jadi macam ni mata ni lah saya nampak kat sana, kat pokok sana minggu lepas. Ni. Tak nampak kan? Macam mana ni? Ni mata ni. Mungkin dia akan keluar lagi. Susah nak fokus. Dia tak banyak Dia tak banyak. Tak apalah. Mungkin akan datang dia akan lagi banyak keluar. Cuma saya nak kena petang ni saya akan siram. Ada yang tak siram. Kalau siram pun tak banyak. Saya boleh siram. Sebab daun dia sentiasa dah keluar. Dah sentiasa dah gugur ni daun ni. Tapi dari jauh tengok okey lagi. Pokok ni tahun ni 4 tahun dah rasanya. 4 tahun dah. Itu pokok ni tahun 5 tahun. Saya nampak 3, saya ni 4. Tak apalah. 4 saja. 4 spot. Itu pun 4 tak tahu menjadi ke tak kan. Tak apa, mungkin akan ambil masa sikit kot. Minggu depan lagi keluar lagi lah. Sebab semalam minggu lepas 2 je. Minggu ni saya nampak tambah 1, 3 kan. Tapi lepas tu minggu ni baru nak keluar yang ni. Kita tengok apa akan jadi akan datang. Ni macam kering. Yang ni lah nampak macam memas. Okay, siram. Terus spray lah. InsyaAllah lah, insyaAllah. Mungkin dia lambat sikit kot. Ni mana? Nampak macam mata. Tapi dia macam dah tak emas. Kita nak yang emas tu mungkin maknanya dia macam dah kering sikit lah. Kalau atas saya tak tahu ada tak. Tak apalah. Okey, itu saja update. 4 je lah setakat ni. 4 putik. Apa 4 putik bunga. 4 bakal putik bunga. Bakal je lah. InsyaAllah. Doakanlah. Okey, ni perkembangan anak itik. Minggu lepas yang besar-besar tu minggu lepas dah ada lah. 2 minggu lah maknanya yang besar-besar tu. Yang kecil-kecil tu baru mentah tu. Minggu lepas saya kira ada 12-13. Sekarang ni tak tahu lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dah 20 kot. 20 ekor tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hampir 20 lah. Susah nak kira. Tak nampak sangat.
Tengah saya dekat lagi dia marah mak dia. Dia marah-marah kan pijak telur ni yang. Tak apalah, tanya ibu lah berapa ada. Nak try. Try kira. Cuba kira berapa anak itik. 2. Susah nak kira. Susah nak kira. Dia itik campur lah tu, itik campur. Daging campur itik telur. Jadi itik kampung lah. Yang kecil-kecil tu baru menetas lah tu minggu ni. Ni ada lagi banyak telur lah. Telur banyak lagi. Mungkin 20 lah, 20. Mana ini paling banyak lah kot. Hari tu berapa? Saya jual berapa? 22 lah. Oh, hari tu pun banyak juga. Tak tahulah. Okey, itu sajalah.